Lo ni Abang Am duduk di rumah tereh 2 tingkat fully renovate dekat Kubai Gajah Arau Perlis. Uniknya rumah ni sebab apa? Sebab berdepan dengan taman main pandai bola pun. Jadi senang untuk anak-anak Sedemo. Kalau macam Sedemo duduk sini, boleh main bola depan tu. Mana rumah dia apa? Ini rumah dia sangat-sangat lawa apa. Dia punya laki dia apa. Boleh dua butir kereta kat sini dan still lagi ada space untuk nak parking motor 2-3 butir kat sini. Jom kita tengok dia punya ruang tamu dia lagu mana. Ni dia punya ruang tamu sangat-sangat luas ada ambil. Sedemo nak boleh nak set up sofa dekat sini, kabinet TV dekat sini boh. Lepas tu kalau macam Sedemo nak letak meja makan dekat sini, dah. Nah, orang makan boleh, lapar orang makan pun boleh dah. Sebelum ruang tamu, ni ada store bawah tangga apa. Dan sebelum ruang tamu pula, dah. Ini dia punya dapur dia. Owner siap-siap buat dah kitchen cabinet dah. Atas, bawah, kiri, kanan dah. Lepas tu, sebelah dapur pula, dia ada toilet boh. Ha, tengok boh, toilet dia ni boh. Jom kita naik di ke atas, kita tengok lagu mana. Dekat tingkat atas. Ini adalah dia punya ruang tamu dekat tingkat atas. Jadi kepada Sedemo nak set up untuk ruang family dekat sini boleh sangat dah. Ini adalah dia punya master bedroom dah. Wah, master bedroom dia dah. Sedemo nak set up untuk king size bed boleh dekat sini boh. Dan dia master bedroom ada toilet dia boh. Ha, tu dia. Luar master bedroom ni stay ada lebih hair kat sini dan view boleh menghadap padang. Ini bilik yang ketiga dia boh. Just nice deh. Bilik yang ketiga, toilet dia berkongsi dengan bilik yang keempat. Dan dalam bilik yang ketiga ada aircon yang owner nak bagi dah. Ini adalah bilik yang keempat dia boh. Owner siap buat kabinet almari dekat sini dah. Dan bilik yang keempat ni berkongsi dengan toilet dengan bilik yang ketiga. Ada juga aircon boh. Jadi kepada Sedemo yang mana kata berminat dengan rumah ni, harga dia 480,000 saja. Gapo-gapo boleh cari Abang Am.